berapa hari yang lepas saya telah pun pergi ke satu tempat yang Okey, beberapa hari yang lepas Esi telah pergi ke satu tempat yang diberi nama Pusat Serenti Sungai Besi. Pusat Serenti Sungai Besi. Nak kerja mana lah. Jadi agaknya pergi kena tangkap ataupun untuk menyelami bagaimana keadaan orang-orang di dalam sana ataupun aktiviti di tak dalam. kena tangkap, setakat nak nyelami je. Ataupun kita kena fikirkan mana kita ni masyarakat penyakit, kita kena tunjukkan bahawa walaupun mereka melakukan kesilapan pada masa dahulu, masa yang lepas, kita mesti juga memberi satu sokongan ataupun peluang kepada mereka untuk meneruskan kehidupan mereka yang akan datang. Boleh dilihat ke muka-muka apa ni, wajah-wajah mereka menampakkan keinsafan. Jadi yang tua muda pun tak sama. Ini semua sekali yang buat pengetahuan di sini tak ada apa ya, ketetapan umur, di mana yang di sini dapati yang paling muda umurnya 13 tahun. Gratis ya. Yang paling orang lama sekali 67 tahun. Tapi nak tanya satu lah. Yang 67 tahun tu macam mana boleh terlibat macam ni? Tu saya tak tahu dah tu. Mandang kata apa dia lama sangat duk hai gitu kan. Dia tahu macam tu saya. Yang tengah kau muka tu Yan. Itu yang baru lah saya. Pelatih baru. Pelatih baru. Kita orang tapi itu yang tak tahu tu kenapa rambut dia tak dipotong. Kita orang 4 orang je. Ada special case tak dibenak banyak. Hanya sehari lah kan. Turin Tapi selain daripada berjemaah sembahyang, apa yang diajar kepada selalunya lepas macam ni, dia orang ada aktiviti seharian, dia orang memang tetap ada lebih kurang sama. Pada pagi dia orang bangun sembahyang subuh. Ni saya tengah duk tukar baju, minta maaf lah ya, kurang apa kira body itu kurang elok lah. Kurang elok lah sikit. Jadi ni nak beritahu pasal baju ni. Dia orang punya konsep macam traffic light. Ya, merah, hijau, kuning. Merah, hijau, kuning. Merah, hijau, kuning. Yang merah tu saja saya baru masuk. Yang hijau tu kira dua kali masuk. Bukan, dia kira yang kedua lah peringkat kedua. Tu peringkat berjaga-jaga lah. Yang ketiga tu yang dah nak keluar, yang putih tu nak keluar. Yang putih nak keluar. Yang hijau tu? Tengok. Tu dia. Mengembang je kan. Apalah badan melengkung. Kini waktu pagi selepas sembahyang subuh, kan dia orang datang sini untuk beratur atau lagi rokad untuk diambil kekuatan ataupun diambil kira siapa. Berapa orang kat situ? Cukup ke tak? Kalau tak cukup tu macam mana dia buat tu? Kalau tak cukup, dia orang bagi cukup. Kini kita di sini yang pakai tracksuit tu adalah komander diorang. Berjanggut. Handsome orangnya. Handsome. Ya. Di sini kita dapati kita sedang tengah berlari. Lagi-lagi untuk mengambil nafas sebelum kita bersenam. Pusat Serenti Sungai Besi. Masyarakat mesti menerima dia supaya dia menjadi masyarakat yang seperti ni waktu dia tengah sarapan ni nanti. Tapi nampak kenyang semacam. Memang lapar benar 4.30 sampai turun berlari. Mana boleh tak makan-makan muda. Waktu ni tengah kawan ya. Waktu kawan ni lah mereka akan baca ikrar, baca doa dan juga ada nyanyi lagu Negaraku, nyanyi lagu Pusat Serenti. Saya ada kat tengah-tengah tu lah. Dia tengah baca ikrar. Waktu ni tengah betul kereta. Tapi masalahnya sekarang bukan betul kereta. Dia punya kemahiran keras. Tengah duk cari screwdriver jatuh ke bawah. Itulah dia tikus membaiki labu. Jadi kalau ada siapa yang kereta rosak ke apa atau apa-apa, jangan hantar kat dia orang. Di sini kita ada ini ada zam. Nanti dulu. Mereka ni sudah dilatih di tempat itu. Kalau kita besok dia orang keluar, pelatih-pelatih ni keluar, dia buka workshop, kereta you rosak, you hantar dekat dia orang boleh. Maksud saya dekat dia ni. Dekat ni lain perkaran. Ni diorang sekarang tengah buat pasu. Dia ambil pasu dalam belakang dia, tampar dia, kain batik. Saya ada contoh kat sini, nanti saya akan tunjukkan kepada penonton-penonton di rumah. Batu-batu sini berikan kemahiran macam apa bunyi bunga-bunga. Di sini saya akan beritahu. Saya merasa begitu kagum dengan apa pemuzik-pemuzik di kawasan di Pusat Serenti ni. Sebab apa dia dapati semua yang main muzik tu semua boleh baca not. Semua boleh baca. Ini saya nak tunjukkan kepada ibu pasal apa. Contoh pasu yang telah mereka buatkan. Yang ini mereka buat bukan Nancy buat kan? Yang ni saya buat. Iyalah ni. Itu dia Orang kata di Pusat Serenti bukan saja kita memberi keinsafan, tetapi kita juga mampu memberi melatih ataupun kemahiran hidup untuk masa depan para penagih. Sekarang ni kita akan apa ni bersama-sama dengan Datin kan tentang apa ni macam mana nak sayangkan kita mula pada keluarga. Kita mula dari rumah. Lepas tu kita rumah Datin kan. Tu dia Datin. Dia sedapnya bau.
Wah, Datin di samping dia sibuk dengan ada apa kerja-kerja politik, boleh juga memasak saja. Boleh, insya-Allah. Kan anak yatim Ni anak awak yatim. Datin, Ya. yang sebenarnya saya pun anak yatim juga, tapi Datin tak panggil saya Tapi yatim. Sedih. anak yatim seperti ni kita bawa tempat lain. Ini anak yatim daripada Sungai Pinang. Anak yatim dengan orang tua, kita tak usah bawa ke rumah. Kita bawa mereka ni kepada satu tempat yang boleh menjadi tempat hiburan. Kerana mereka ni asyik dekat rumah orang, asyik dekat tu tak. Kita bawa dia ke taman, kita naikkan dia dalam masa yang boleh kita panggil telefon, mata silap mata ke apa. Boleh Tak tak? apa, nanti kita macam Oh, saya jadi bohong sekejap. Dia orang ni apa dia Datin? Dia orang berselawat dan berjanji. Selawat dan janji. Apa yang Datin tunjuk kat muka dia tadi tu? Siapa dia? Yang Datin tengok buat TV tadi tu. Saya kata awak ni ada rupa nak jadi lawyer. Oh, Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan. Adalah sikit kata apa ada orang dekat orang. Jangan jadi lawyer buruk ya. Tolong. Dan kawan saya Koidusi akan menyampaikan sebuah lagu khas untuk ibu-ibu sedunia, terutama sekali kepada ibu saya, kerana mereka telah memberikan banyak pengorbanan kepada anak mereka. Walaupun anak mereka dia jadi baik, ada jadi jahat, mereka tetap menjadi ibu yang tersayang. Di lagu seterusnya daripada kami Forsi, lagu berjodoh Ibu. Silakan.